Hai guys, Assalamualaikum. Okey, kali ni aku nak bercakap tentang Hari Raya. Masih lagi berkisah tentang Hari Raya. Okey, pagi tadi aku beraya di rumah kawan aku lah, kawan satu kilang. Okey, so aku tengah bersiap-siap dalam bilik tu, tiba-tiba kawan aku call. Jiha, dia cakap, cepatlah datang kat rumah aku, kita beraya sama-sama, dia kata kan. So aku tengah pakai baju, so aku pun pakai lipstick, bedak apa semua. Cepat-cepatlah aku keluar bilik. Aku panggil mak aku, "Mak, jom mak, kita beraya rumah kawan." Lepas tu kebetulan pula tiba-tiba saudara aku datang. Okey, kakak sepupu aku datang dengan anak dia, dengan cucu dia. So kita orang pun terpaksa lah tangguhkan sekejap. Okey, kemudian siap-siap layan tetamu datang. Dah habis layan, aku pun ajaklah mak aku, anak saudara aku pergi beraya kat rumah kawan aku tu lah, di Sungai Burong, di Tali Air 3. Kita orang pun berayalah di sana dengan meriahnya. Okey guys, bagi aku hari raya ni kita sememangnya patut saling menziarahi kan, untuk mengeratkan talian silaturahim di antara sesama muslim dan muslimah. Okey, nak dijadikan cerita guys. Lepas aku beraya kat rumah kawan aku ni, member kilang ni, aku ajaklah mak aku pergi rumah kawan dia kan, pergi rumah kawan satu kerja dengan dia dululah. Kita orang pun pergilah beraya kat rumah kawan mak aku ni. Pergilah dekat area Bagan Tengkorak. Bila pergi ke rumahnya pula kunci guys. Aduh, aku cakap aku betul-betul frust lah, betul-betul rasa kecewa jugalah kan. Alamak, mak aku pun frust. Apa ni, kita datang beraya rumah dia dan dia tak ada pula. So kita orang pun pergi lagi beraya rumah seorang lagi saudara mak aku di area Taman Desa Mawar yang terletak di Sungai Yu. So on the way nak pergi sana tu, sembang-sembang lah, cakap dengan mak aku, "Mak, kalau macam tutup juga macam mana ya, kalau ada orang tak ada?" Alah, kita try dulu, kata mak aku. So kita orang pun pergilah kat rumah kawan mak aku ni di Kampung Desa Mawar. Pun tutup juga guys. So aku rasa macam agak kecewa jugalah kan. Mak aku pun cakap, ni tak ada rezeki ni, kita nak pergi beraya kat rumah saudara mara hari ni. Kenapa dia orang tak ada kat rumah ya, hari Minggu macam ni. So and the lastnya, kita orang pergilah kat rumah saudara kita orang di Jalan Sungai Gulang-Gulang, rumah Mak Su. Okey, Mak Su suami aku. Kita orang pergi ke rumah Mak Su suami aku lah, di Sungai Gulang-Gulang, di Parit Serong. Alhamdulillah, memang rezeki kita orang lah. Kita orang datang, dia pun ada, dan kita orang disambut dengan penuh meriahnya. Okay guys, so kesimpulannya, hari raya tahun ni memang best, and aku rasa sangat seronok.